Okay geng, dekat tangan aku ni ada Kasking Valiant Eagle Pro. Yang ni aku set up untuk medium light kalau korang tengok, aku pair dengan rod Shimano Zodiac. Tali pula aku menggunakan 20 LB 8 sulam Hari ni kita nak try tengok macam mana. Ada beza tak setup medium light dengan ultra light. Umpan aku menggunakan daripada EXP EXP Dodo, lebih kurang dalam 6 gram kot, lebih kurang lah. Kita test tengok baling macam mana, ada bihun ke tak ada bihun. Okay, jom. Brake kita adjust ke maksimum, tension knob kita sudah adjust. Okay, kita mau buat, jom kita buat balingan. Okay, braking maksimum, tak ada masalah Kita turun kepada 8, kita tengok macam mana. Okay, tak ada masalah. Kita cuba lagi sekali. Okay, tak ada masalah. Kita cuba turunkan lagi braking. Kita turun kepada 6. Okay, 6 pun tak ada bihun Kita cuba lagi sekali. Okay, tak ada bihun. Kita turun lagi kepada nombor 4. Tak ada bihun tapi umpan aku sangat-sangat jauh. Cuba ke belakang sikit sebab braking nombor 4 ni dia sangat jauh lah. Aku baling slow pun dah sampai ujung sana. Okay, ni braking nombor 4. Kita cuba lagi sekali. Okay, masih okey lah. Kita turunkan lagi menggunakan braking nombor 3. Okey, backlash. Jadi bermaksud umpan ni boleh pakai nombor 4 sahaja. Kalau korang berminat nak dapatkan real Kasking Valiant Eagle Pro ni, korang boleh tekan di beg kuning aku guys.